Jangan beli emas 1 gram fizikal jika anda tak nak rugi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik tuan-tuan dan puan-puan, jangan beli emas 1 gram fizikal jika anda tak nak rugi. Yes, ini yang selalu saya nasihatkan customer saya supaya tidak membeli emas 1 gram fizikal. Kenapa? Anda mungkin akan bertanya, apa hal pula tak boleh beli kan? Suka hati saya lah nak beli 1 gram. Okey, kenapa saya tak recommend 1 gram fizikal? Sebab harganya sebenarnya lebih mahal berbanding gram yang lain. Jadi apa nak buat kalau anda dah pernah beli? So kalau dah pernah beli tak apalah, simpan saja 1 gram tu. Next time bila nak beli, kita guna balik formula ni. Sebab bila nak beli emas, ada 3 kos yang kita perlu kira, iaitu harga per gram, charge yang ada, charge admin, charge premium, upah dan sebagainya, dan spread persen bila kita nak jual semula. So formulanya, lebih besar gram, lebih rendah ketiga-tiga kos ini. So macam mana nak buat pengiraan? Baik, jom saya tunjukkan cara kira 3 kos tersebut supaya anda dapat gambaran dengan bajet yang tuan-tuan dan puan-puan ada, apa jenis emas yang sesuai kita nak beli nanti. Jom. Okay, dalam page ni ada 3 bahagian yang saya akan tunjukkan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Yang pertama adalah harga emas public gold di website, harga terkini. Okey, harga ini saya ambil pada 20 Oktober, pada 20 Oktober. So mungkin ketika tuan-tuan dan puan-puan tengok video ni, harga dah berubah lah, tapi kita boleh apply formula yang sama. Alright. Dan yang kedua kita ada Excel ni. Excel ni kita nak nampakkan perbandingan harga lah. Saya bahagikan kepada account gap dan juga physical. Physical ni ada gold bar dan juga dinar. Alright. Dan yang ketiga adalah kalkulator untuk kita buat pengiraan. Okey, 3 elemen ni. So, jom kita start kira. Okey, untuk 1 gram account gap, kita tengok harga dia dekat table atas kali ni, 641. So, kita tulis kat sini 641. So harga per gram dia adalah harga bahagi dengan jumlah gram. So dalam kes ni samalah 641, sebab 641 bahagi 1 adalah 641. Charge GP adalah jadual yang perlu kita refer bila kita nak tebus account gap ni kepada fizikal. Saya dah buka siap-siap dekat tab sebelah ni. Okey, charge gold premium untuk 1 gram adalah RM15 untuk Semenanjung Malaysia. Kalau Sabah Sarawak, kita refer yang kolom belah kanan ni. Untuk kes 1 gram dia samalah. So saya tulis kat sini 1 gram RM15 charge GP. Charge post pula yang sebelah ni untuk 1 gram adalah RM10. Okey. Ni Sabah Sarawak. Tuan-tuan dan puan-puan boleh refer jadual yang sama untuk pengiraan Sabah Sarawak lah. So charge post adalah RM10. Okey, spread ni apa pula maksud dia? So spread adalah kos ataupun percentage yang kedai emas akan tolak untuk mereka cover profit. Bila kita nak jual emas, tak kira lah nak jual kat public gold ke ataupun mana-mana kedai emas dia akan tolak spread. Okey, jom kita, untuk kira spread 1 gram ni, saya dah snapshot dekat app public gold. Jika kita jual hari ni pada harga hari sekarang adalah 587. So spread dia adalah 641. Okey, harga dia. Saya terus tulis dekat kalkulator 641 tolak 587 samaan 54 bahagi dengan 641 kali 100. So spread dia adalah 8.4 lah. 8.4%. 8.4%. Alright. So untuk total dia pula kita kirakan harga per gram campur charge GP campur charge post. Okay. So kita dapat berapa? 641 campur 5 campur 25
666. RM666. Jika kita beli dalam bentuk account gap, lepas tu kita withdraw jadi physical, keseluruhan yang kita perlu bayar adalah 666. Okey, next kita nak kira pula 1 gram untuk physical. Kita kembali kepada table tadi, zoom in sikit. 1 gram punya harga kita boleh refer dekat table ni, small bar ni. Okey, small bar ni. Okey, small bar harga dia berapa? 695. 695. Okey, so harga per gram adalah 695 lah. Bila kita masuk ke sini, kita akan nampak dia punya gold premium dia adalah kosong untuk case physical. Charge post dia adalah sama lah macam tadi. Charge post adalah untuk 0.25 hingga 4.24 ni, 1 gram adalah RM10. Untuk West Malaysia, RM10. So spread dia nak cara untuk case 1 gram dia adalah, cara kira dia untuk 1 gram kita refer table 10 gram. Table 10 gram adalah 585. So 695 harga dia, harga per gram dia, tolak dengan 585 per gram. Okay. Bahagi dengan 695 kali 100 so sekitar 15.8%. Nampak? Besar spread dia kat situ. Okay, yang ni sama dengan sum so total yang kita perlu bayar untuk emas fizikal adalah RM705. Nampak dia lebih mahal daripada account gap tadi. So that's why untuk small bars, saya tak recommend tuan-tuan dan puan-puan beli small bars. Lebih sesuai beli dalam bentuk account gap jika bajet tuan-tuan dan puan-puan di bawah table small bar. Jika bajet kita dalam table small bar ni, lebih sesuai kita beli account gap. Faham? Okay, so dalam Excel ni saya tak listkan semua item lah. Yang saya tulis kat sini adalah 1, 5, 10, 20, 50, 100. Dalam ni ada 0.5 gram, ada setengah dinar, ada 1/4 dinar, ada setengah dinar, ada 5 gram. Tuan-tuan dan puan-puan boleh buat pengiraan sendirilah. Yang saya tunjuk dekat Excel ni adalah sampel saja. Yang kedua adalah kita nak kira 5 gram. 5 gram ni juga termasuk di bawah small bar, which is juga saya tidak recommend lah. Bukan 1 gram fizikal je yang saya tak recommend. Semua yang berada dalam small bar ni saya tak recommend sebenarnya. Okay. Kalau nak nampak harga dia, kita kira macam biasa juga. 3325 harga dia. So harga per gram dia adalah 3325 bahagi jumlah gram, 5 gram samaan 665. 665. Dan kita tengok charge GP dia. Charge GP dia tadi, refer kat table ni. Okay, seperti yang saya buat tadi, saya refer semenanjung punya harga. Kalau tuan-tuan dan puan-puan nak kira untuk Sabah Sarawak, boleh refer belah kanan ni. So untuk 5 gram semenanjung adalah RM10. Charge GP dia RM10. Charge post, table sebelah. Okay, dia ni untuk 5 gram dia termasuk yang kedua ni, row yang kedua. So dia adalah RM15. Okay. Dan total dia sama juga, kita tarik je dari atas tu. Kita dapat 690. Okay, spread kita nak kira spread pula. Spread dia adalah 3325 harga dia. Dia ni. Sorry, kita ambil harga per gram. 665. 665 tolak dengan 585 harga jual 10 gram 585. Dan kita bahagikan dengan 665. So kita dapat 12% kat situ. 12%.
Okay. 1 gram dan 5 gram ni yang kita dah kira ni untuk physical gold bar ni, dia adalah di bawah small bar. Small bar ni seperti yang saya sebutkan tadi, saya kurang recommend sebab harga dia lebih tinggi. Now, jom kita pergi pula dekat 10 gram. Kita pergi kat 10 gram, harga dia 6429. 6429. So, harga per gram dia adalah kita bahagikan 10 saja. 642.9. Gold premium dia adalah untuk 10 gram adalah RM15. Charge post dia adalah RM20. Dan total dia adalah kita tarikkan saja kat bawah RM677.9. Nampak dia lebih rendah lah berbanding 1 gram dan 5 gram tadi. Kos yang kita perlu bayar. Nampak? Kos per gram yang perlu kita bayar tu. Okay, sorry. Ada sedikit pembetulan dekat Excel ni. Saya tambahkan kolom total per gram ni dekat H ni. Untuk kira jumlah per gram. Jumlah per gram ni baru sesuai untuk kita gunakan untuk kita kena pasti yang mana lebih mahal, yang mana lebih murah. Yang ni sepatutnya untuk total ni saya patutnya campurkan dengan harga sekali. Okay. Tak apa, saya betulkan jap. 695 bersamaan harga campur charge GP campur charge post. Alright. Sama juga untuk 10 gram. Okay, dan dia punya total per gram dia barulah kita bagikan. 705 ni bahagi dengan 1 bersamaan 705. 3305 bahagi 5. Sorry. Bit dia sebelah ni. Bagi 5. Okay, yang ni sama dengan bahagi 10. Okay, now kita nampak total per gram yang kita perlu bayar. The bigger the less lah yang perlu kita bayar. 10 gram ni lebih baik lah. Tapi kalau 1 gram dan 5 gram, lebih baik kita beli account gap dan tebus. Nampak lebih murah. 666 berbanding dengan kalau fizikal terus 705 dan 5 gram 670. Jauh lebih jimat lah untuk 1 gram account gap. Okay, so saya akan teruskan dengan pengiraan gram-gram yang lain ni. Saya pause dulu video ni. Nanti saya penuhkan jadual ni menggunakan pengiraan yang sama lah supaya tuan-tuan dan puan-puan tak boring tunggu. Alright. Okay, kita sambung semula video pengiraan kos-kos yang terlibat untuk membeli emas tadi. Saya dah lengkapkan table di Excel ni. Kalau tengok dah penuh dah semua sekali. Okay, dan saya ada merahkan. Kita nak fokus dekat kolom H total per gram ni. Total per gram ni adalah berapa jumlah yang kita bayar untuk setiap gram. Jadi lebih rendah lebih baik lah sepatutnya. Lebih jimat lah. Tapi kalau terlalu tinggi macam yang warna merah ni, 1 gram fizikal, 5 gram fizikal dan 1/4 dinar ni. Saya tambah 1/4 dinar ni tadi untuk nampakkan pengiraan tu. Jadi yang 3 merah ni adalah mahal lah. Boleh diconsider mahal lah. Maksudnya you have to pay 705 untuk 1 gram ni. RM705 you kena bayar untuk dapat 1. Berbanding dengan gram lain hanya 600 lebih saja. Okey, dan kalau perasan 3 item yang berwarna merah ni dia berada di dalam table small bars. So secara kesimpulannya saya tak recommend, bukan hanya 1 gram saja tetapi semua item yang dalam small bar ini sebab dia harga dia lebih mahal. Okey, itulah cara macam mana kita nak buat pengiraan. Dan sebelum ni tadi saya ada kira spread table kolom F ni. Spread ni kita lihat pengiraan ni bila kita nak jual balik kepada public gold atau mana-mana kedai emas lah. So macam mana saya kira tadi? Mungkin ada yang tertanya-tanya macam mana saya buat pengiraan spread tadi. So formula pengiraan spread ada saya letak kat sheet sebelah ni adalah, sorry ni salah je.
Spread percentage bersamaan harga jual tolak harga beli bahagi dengan harga jual kali dengan 100, dapatlah spread. So spread ni the less the spread, the lebih baik lah, maksudnya lebih tinggi pulangan yang kita dapat. So kalau lebih besar 100 gram ni contohnya 7.7 saja dia punya percentage spread dia. Jadi lebih jimat lah, lebih banyak return yang kita dapat. So kalau tuan-tuan dan puan-puan nak simpan emas ni untuk dengan harapan untuk mendapat pulangan yang lebih tinggi pada masa depan, then the bigger the better. Okay, tapi kita lihat keperluan juga. Ada orang dia beli sikit-sikit, dia senang nak jual sikit-sikit. So tengok keperluan kita. Okay, dan saya harap dengan pengiraan ni tuan-tuan dan puan-puan dapat buat decision yang lebih baik. Yang mana kita nak beli bila kita nak menyimpan emas. Okay. Dan seperti nasihat saya tadilah, jika bajet tuan-tuan dan puan-puan berada di dalam table small bars ni, tak sesuai beli small bars, tetapi lebih berbaloi kita beli account gap. Yang ni yang saya highlight ni, sebab dia lebih murah lah berbanding small bar physical. Okay. Tetapi kalau bajet besar, kita boleh consider item bermula 10 gram ataupun kalau fizikal 1 dinar. Nampak dia lebih jimat kat situ, 647 saja per gram dia. Berbanding yang merah-merah ni. Konsep dia macam kita beli susu lah tuan-tuan dan puan-puan. Susu pack kecil kan mahal. Tapi bila kita beli pack besar, dia lebih murah, dia lebih ekonomi. Lebih rendah dia punya harga per gram dia. Samalah konsep dia begitu. Simpanan emas pun sama macam tu. Jadi, saya harap video ini membantu tuan-tuan dan puan-puan membuat decision untuk beli mana yang sesuai. Dan kalau ada sebarang persoalan ataupun mungkin saya tersalah kira ke, boleh tolong komen di ruang komen kat bawah and betulkan saya. Dan kalau ada apa-apa concern juga berkaitan pengiraan ni, kalau tak setuju dengan saya pun boleh komen kat bawah tu. Saya nak tahu pendapat tuan-tuan dan puan-puan. Sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.